Okay guys, hari ni jom kita try makanan Pasar Siti Khadijah. Ini keropok sirap. Ini keropok sirap. Satu lagi, ini sate ikan. Sate ikan dia kalau kat Kelantan dia memang famous lah sate ikan ni. Harga dia satu paket ni, harga dia RM10. Ada 5 paket Cina ada dalam ni. Okay, RM2 untuk satu dah. Ini keropok sirap. Memang famous lah kat Kelantan. Dua ni. Jom kita try yang ni dulu lah. Okay, sekejap buka. Ini 1, 2, 3, 4 dengan 5. Kalau kat Malaysia ni memang famous lah sate ikan ni. Ni dia. Sekarang ni memang kuat. Sekarang ni saya duduk di Pantai PCB, Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru Kelantan. Memang angin ni memang ribut lah. Memang kuat lah angin. Masa sekarang ni memang angin kat pantai ni memang kuat. Ni memang tahap merah lah. Memang tahap merah ni memang tahap memang bahaya lah. Untuk nak mandi ke, nak menyelam ke, memang bahaya lah. Memang musim dia sekarang ni. Okay. Tak tahulah dia buat daripada tepung ke, daripada ikan betul ke, tak tahu. Tapi inilah makanan zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Zaman-zaman geng-geng 90-an lah. Geng-geng sekarang ni pun makan juga sate ikan ni. Tu dia. Bismillah, kita try. Rasa dia tu macam biasa. Macam sama macam dulu. Okey lah. Satu benda ni, satu packing ni lebih pada 10 cucuk. Tu dia. Memang sedap lah. Okey lah. Rasa dia tu sama macam dulu. Sedap lah. Rasa ikan kita nak sedap. Siapa nak tu boleh beli di Pasar Siti Khadijah ataupun boleh beli direct di Shopee lah. Tak ada masalah. Tapi harga memang Pasar Siti Khadijah, harga satu packing tu ada 5 piece. 5 benda ni RM10 saja. 5 benda ni RM10. Okey lah, murah lah. Ini keropok sirap. Keropok sirap ni memang legend lah di Kelantan. Memang legend lah di Kelantan. Dia punya kilang tu pun daripada Padang Pak Ahmad Pasir Putih ke Kelantan. Bau dia tu wangi macam sirap lah, macam sirap. Bau dia tu memang wangi lah. Bau dia. Tu dia. Keropok sirap kalau kita buka tu kita tengok tu keropok sirap. Tu dia. Dia warna merah. Nama pun keropok sirap memang warna merah lah. Tu dia. Tu. Rasa dia tu macam macam dia campur dengan sirap. Dia ada rasa pedas tu, adalah pedas sangat. Normal lah. Rasa dia tu boleh tahan lah. Siapa nak tu boleh beli di Shopee lah. Siapa nak keropok sirap ataupun nak sate ikan ni boleh beli di Shopee. Tak ada masalah, boleh beli di Shopee ataupun boleh beli di Kelantan lah, di Pasar Siti Khadijah. Boleh lah support lah. Okay, siapa minat video ni boleh share, like dan subscribe. Yang penting subscribe, yang penting support. Komen makanan apa yang patut saya try. Tu dia, memang padu lah.